Apakah hukum kutip pucuk? Pucuk midi. Apa? Midin. Tepi jalan yang kita tak tahu siapa tuan dia. Tak tahu tuan. Tumbuh bira jalan. Pokok siapa tak tahu. Tanah siapa? Tanah kerajaan tepi jalan. Bila tidak ada tuan, siapa-siapa boleh ambil. Tapi kita tahu dah pokok ni tuan hak rumah tu. Dia rumah belakang dia bagi tanam pagi-pagi dia siram, tak boleh ambil. Belakang rumah kita bukan tanah kita, rezak sungai dia panggil. Tanah kerajaan lah. Tanah kerajaan ni maknanya hak rakyat. Kita pun tanam kat utik, kita boleh makan. Orang lain tak boleh ambil. Faham lagi? Pokok tu, betik tu bukan kita tanam. Ada anyut duana, betik-betik tumbuh jadi pokok. Siapa-siapa boleh ambil. Nampak? Itu tak ada masalah. Yang masalahnya pokok jiran kita ambil. Tu banyak berlaku. Pokok pelang jiran. Tengok kita nak tubik rumah, tengok tuang ada. Ketuk. Kalau lihat ada. Nampak? Kalau lihat ada, pagi tadi maulud Nabi dah. Bahang pula berapa lama hari. Nampak?